Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Kembali kita semula pada segmen Satu Hari, Satu Kisah Almanak Islam. Jadi, pada perkongsian pada kali ini, kita akan teruskan dengan tarikh 14 Rabiul Akhir. Mari kita semua ketahui apakah sebenarnya fakta dan juga peristiwa yang berlaku pada 14 Rabiul Akhir. Pada 14 Rabiul Akhir, kita ketahui bahawa Hassan Al-Banna meninggal dunia kerana telah pun ditembak mati. Hassan Al-Banna telah pun meninggal dunia dan ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan kerajaan Mesir. Beliau merupakan pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin, pemimpin pendakwah, reformis sosial dan politik Mesir dan juga merupakan satu tokoh yang cukup terkenal dalam sejarah Islam. Kejadian ini berlaku pada 14 Rabiul Akhir tahun 1368 Hijrah bersamaan dengan 12 Februari 1949. Namun, walaupun Hassan Al-Banna sudah pun pergi meninggalkan kita semua, terdapat 10 wasiat Hassan Al-Banna yang perlu untuk kita selami bersama. Itulah fakta dan juga peristiwa yang berlaku pada 14 Rabiul Akhir pada tahun 1368 Hijrah. Dan sebelum saya menamatkan video ini, seperti lazim, akan ada 3 perkara yang akan saya kongsikan bersama dengan para penonton, iaitu tips, doa dan juga ibadah sunat. Tips yang akan saya kongsikan bersama dengan para penonton pada hari ini ialah bagaimana cara kita untuk kekal tenang dalam menghadapi setiap perkara, dugaan dan juga cabaran. Sila lihat tips-tips yang diberikan. Menarik bukan tips yang saya berikan sebentar tadi? Saya harap semua dapat untuk praktikkan dalam kehidupan seharian agar kita semua kekal tenang. Seterusnya, saya akan berkongsi bersama dengan anda semua satu doa yang boleh untuk kita praktikkan dalam kehidupan, iaitu doa menghilangkan tekanan ketika usaha kita mengalami kegagalan. Saya harap doa yang saya kongsikan sebentar tadi boleh untuk kita praktikkan bersama untuk hilangkan tekanan kita ketika usaha kita mengalami kegagalan. Sama ada daripada bekerja, daripada kita belajar dan sebagainya. Dan akhir sekali, ibadah sunat yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda semua ialah kita perlu untuk sentiasa berkongsi ilmu. Mengapa berkongsi ilmu ini merupakan satu perkara yang cukup penting dan juga signifikan? Kerana kita ketahui bahawa ilmu ini merupakan satu perkara yang dipanggil sebagai fardu ain. Semua khalifah yang telah pun diutuskan di muka bumi yang fana ini perlu untuk mempelajari ilmu. Dan sebagai seorang murid ataupun seorang guru ataupun seorang insan sekalipun, sekiranya kita mempunyai ilmu tambahan, lebih baik sekiranya kita kongsi bersama dengan ahli ataupun rakan-rakan kita yang lain. Sebab tidak akan menjadi satu perkara yang memudaratkan pun sekiranya kita berkongsi ilmu yang boleh untuk kita manfaatkan dan juga boleh untuk orang lain manfaatkan. Itulah 3 perkara yang telah saya kongsikan bersama anda dan juga kita
telah ketahui tentang fakta yang berlaku pada 14 Rabiul Akhir, maka saya ingat bahawa video ini sudah pun sampai pada penghujungnya. Tetapi jangan lupa, sekiranya anda ingin mengetahui apakah kisah-kisah lain yang berlaku pada 14 Rabiul Akhir ini, sudah tentu anda perlu untuk mendapatkan set almanak yang telah kami sediakan kepada semua, sama ada untuk kegunaan peribadi ataupun untuk dimiliki di perpustakaan di sekolah anda. Kerana kita ketahui almanak ini sudah tentu mempunyai pelbagai kisah, pelbagai fakta, pelbagai perkara menarik yang boleh untuk kita ketahui dan boleh untuk kita amalkan. Dan itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tinggal saya ucapkan kepada semua.